Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, bukan welcome back lah, tapi welcome to my YouTube channel. Sebab aku nak cerita sikit. Aku jalan kaki lah sebab basikal aku nak naik basikal elektrik tapi tayar tak ada. Tayar tak ada angin, stress lah tayar tak ada. Cuma aku nak tukar tayar aku rasa, okay? Okay, lepas tu sekarang ni aku nak pergi taman, jumpa taman. Kawan aku nak cerita sikit. Cerita pasal seram agaknya macam tu lah. Tak cerita seram, nak cerita apa benda je kan. Okay, okay. Ayah aku mana? Ayah aku dah habis. Okay, lepas tu nak cerita sikit. Okay, ada orang kat depan ni. Tak apa. Okay, kita dah datang balik. Okay, so sekarang ni aku tak tahu nak pergi mana. Sekarang ni kita jumpa orang. Okay, diorang main tu, suara main ni. Ni kita tu nak main apa ni? Aku jalan kaki je, aku rasa sebab basikal aku tak ada. Tadi aku dah jalan. Dah jalan pergi taman tadi. So aku lalu sini tadi saya pancit terus. Dia aku macam balik hantar basikal, so aku datang balik. Okay, lepas tu nak cerita apa lagi? Jadi kita sambung. Acik kata apa tadi? Jangan apa? Masyarakat bergotong royong. Okay. Vlog aku takkan nak buat vlog jalan-jalan. Aku dah cakap dah nak buat cerita-cerita. Tak apalah, tak payah dia. Okay, kita akan buat vlog jalan-jalan. Jalan-jalan. Tak tahu jalan mana. So aku nak tunjuk taman rumah aku ni. Bukan rumah, taman permainan. Okay. Sekarang ni aku nak tanya korang. Yes. Manalah kawan aku tadi aku cerita tadi. Aku ni kawan aku yang aku cerita tadi. Tak, baik aku lonely sekarang, okay? Kita nak buat cerita apa? Ayahku. Okay, okay. Aku rasa aku nak buat vlog jalan-jalan. Tapi sekejap je lah, tak lama. Sebab macam tak malas lah, rajin je. Tapi sebab basikal tak ada, dia aku malas nak buat. Vlog cerita lah. Dia pecahkan air kena kaki aku. Aku kena. Okay, Sungguh pondan. okay. Lepas tu aku nak cerita kat korang. Tak nak cerita. Vlog cerita. Nanti kat rumah nanti aku cerita apa yang aku nak cerita. Tapi kalau okay, aku rasa aku nak buat konten jalan-jalan. Aku nak jalan mana? Saya jalan taman je apa dah. Jalan taman ni. Gila main dulu kacau lah kan. Kita interview orang nak? Yes, jom. Tapi siapa cameraman? Aku. Okay, nantilah aku fikir. Tepilah kau. Tak payahlah, aku ada stand. Senang, aku ada stand. Ni apa benda? Kacau lah kan ni, okay. Cari pukul-pukul pal. Sekadar aku nak pukul. Aku punya vlog dimasukkan kan? Kan Zika? Vlog aku dia nak masuk. Kau ingat free yang masuk vlog aku ni? Bayar. Dah, sudah balik. Ish. Mak aku ke masjid. Okay. Lepas tu Aku lapar dia bodoh. tak, dia kata mak dia kat masjid. Mak dia tak ada ke masjid. Ya, mak dia ke Okay. masjid. Okay. Tapi dia balik. Okay. Tak apalah. Okay. Sekarang ni aku nak interview siapa? Jangan lah. Aku. Nak interview siapa? Aku. Ish, kacau lah kau.
Kita interview Acik tu nak? Dia takut. Bila duka ke kita? Okay, jom kita pergi kat Acik tu. Pergi kat Acik, kita pergi seorang-seorang. Pergi seorang-seorang. Sabar jap. Kau pakai beg. Okay. Kita pergi dulu. Alamak, dia orang dah kahwin. Dia dah kahwin ni, dia orang dah bekerja. Nak tu siapa? Okay, kita tanya Acik ni dulu lah. Ya, Acik ni jual lah, nak habis dah. Okay, Cik. Hai. Ini saya tak ada bincang-bincang kan? Saya tak bincang-bincang dengan Acik kan? Okay, saya nak interview Acik boleh? Boleh tak? Boleh tak? Kita nak tanya cita-cita Acik, hobi Acik. Kenapa Acik pilih cita-cita, nama Acik siapa, Acik duduk orang berapa tu je. Aira tu dah bercakap ke? Nama dia Tupak Soto. Okay. Acik tengah meniaga jap. Back my channel. Tak apalah, Acik ni busy lah. Kita tukar orang lah. Jom. Adik. Tak apalah. Tukar orang. Tanya siapa? Ramai ni orang. Cik, saya nak interview boleh? Tak, saya nak interview Acik boleh? Saya interview Acik boleh? Boleh tak saya interview Acik? Ustazah boleh saya interview? Interview boleh? Saya tengah cakap dengan ayah saya. Acik interview boleh? Ha? Sakit tekak. Acik boleh lah Acik interview Acik? Boleh. Putri lah Okay guys, interview. Kita nak interview orang. Tadi aku nak interview dia, tapi tak apalah, dia mencarut lah. Tak suka orang mencarut ni. Terus tak ada mood. Ni orang yang nak kena. Dia orang lari. Lemah lari. Perempuan ni bagus tau daripada lelaki. Okay, basah lah hujan tadi. Okay, Assalamualaikum Putri. Assalamualaikum. Kita nak interview boleh? Boleh, okay. Boleh bangun? Okay. Ini pun kita orang tak rancang. Memang kita orang jumpa, kita nak tanya je. Boleh? Boleh. So YouTube saya tak apa kan? Tak apa kan, betul kan? Betul. Sebab pakcik-pakcik dia tengok. Okay. Nama awak siapa? Puteri Iman Aribah. Okay, nama Putri Iman Aribah nama dia. Aku sana nak interview orang. 3 orang pun jadi. Tapi aku punya inti ni tak ada. Sebab diorang semua kat sana tu malu. Tahu? Okay, akak duduk orang mana? 2/1. 2/1. Okay, untuk pengetahuan korang, kita orang ada 2 lorong. Ada 2 lorong. Lorong biasa dengan lorong 2 stroke kan? Stroke 1. Bukan stroke yang tak boleh gerak tu, bukan lepas tu hobi akak apa? Hobi main badminton. Bukan hobi. Hobi main badminton. Saya dengar tadi hobi saya. Okay, cita-cita? Kita nak jadi polis tapi tak tercapai. Mengapa akak pilih polis sebagai cita-cita? Sebab memang dari kecil minat nak jadi polis. Minat tembak-tembak orang lah ni. Tak minat tembak orang? Sendiri. Beratuk sendiri. Okay, jadi kita dapat apa pengajaran akak daripada nak jadi kerja polis? Sebab nak tangkap penjenayah. Tangkap penjenayah untuk menyelamatkan dunia lah kiranya ni kan? Betul. Okay, itu saja untuk interview kita orang. Okay, terima kasih. Okay, terima kasih sebab tadi saya konten ni bukan konten betul-betul serius ya. Konten ni ada lawak juga. Tadi aku nak interview dia, kan? Dia kata aku boleh apa? Dia boleh mencarut. Cara apa tu? BO. Kau kalau Lepas tu tak masuk lah konten ni. Aku dah padam dah tak ada jadi video tu. Nak cari lagi orang lah. aku tak bercara. Konten YouTube saja je saya nak buat macam sebab kawan mak saya kata. Okay guys, jadi kita jumpa lagi. Okay, bye. Okay guys, aku rasa sampai sini lah video kita. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. So kalau korang nak tengok video lagi, korang komen banyak-banyak, aku akan jawab. Jangan risau, okay? Lepas tu nanti korang komen je konten apa yang korang nak, okay? Kita orang, saya dah interview seorang je orang sebab yang lain semua malu. Jadi kalau aku rajin, aku buat prank pula. Okay?
Kita buat prank budak-budak sana yang tadi kan tanya dia. Tadi aku interview. Aku kata nak interview boleh. Lepas tu dia buat apa? Dia tak nak, dia lari. Dia dah kuat-kuat pakai mic dah. Dia lari macam aku kutip hutang. Macam kena kejar muka. Jadi aku rasa sampai sini bila kita jumpa, like, comment, share, subscribe. So jangan lupa turn on notification. Ngari. Hey, so bye guys. Kacau lah budak depan ni. Bye.